Assalamualaikum, salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kita kembali lagi dalam video Nah Info. Dalam video kali ni, of course, kalau nampak muka saya, maksudnya kita nak sembang pasal motosikal. Dan tahun 2025 ni memang tahun yang agak pelik sikit sebab dia dah nampakkan perpindahan daripada motosikal seperti Kapcai, motosikal yang naked 250cc. Sekarang semua orang nak main skuter sahaja. Skuter 150cc sampailah ke 300-400cc skuter maxi. Dan tahun 2025 memang kita nampak perubahan yang sangat-sangat signifikan. Mula-mula sebelum ni semua orang main skuter, diorang akan beli brand-brand Jepun. Okey, seperti Honda Forza lah, Honda XADV lah, Yamaha X-Max dan sebagainya. Tapi tahun ni kita nampak gelombang daripada brand-brand China, bermula dengan Zontes 368G, kemudian kita ada Moda Sporter S, ada Aveta Vanguard 250 dan juga yang paling latest kita ada Aveta Nova 160. Walaupun saya datang pakai baju Aveta ni, tapi dalam senarai 10 skuter baru yang korang boleh beli di Malaysia ni, tak ada langsung pun skuter Aveta. Saya tak tahu kenapa, saya main buat je. Tak apa, kalau tak muat, kita buat part 2 pula. Sebabnya kami terima banyak komen. Banyak sangat skuter baru lah, terutamanya daripada China ni. Kita orang tak terkejar nak tahu mana satu, model mana, apa yang dah masuk, apa yang ditawarkan. Jadi, dalam video Nah Info ni, kita senaraikan 10 skuter baru daripada China terutamanya yang korang boleh beli. Jangan risau, ada juga skuter daripada Jepun. Jadi jom, kita mula terus. Nombor 1, kita mulakan dengan Zontes 368G. Yang ni merupakan permulaan kepada tahun 2025. Ni merupakan skuter adventure atau skuter yang paling popular lah yang ada atas jalan setakat ni. Design dia cun, memang ramai yang suka sebab dia memang diilhamkan daripada Honda XADV. Tapi apa yang saya suka, design depan belakang dia tak nampak lah macam tiru bulat-bulat XADV tu. Kemudian yang bestnya, skuter-skuter lain datang dengan rim 15, 14, 13, 12. Zontes 368G datang dengan rim 17 inci. Tak cukup dengan tu, dia sumbat pula rim lidi. Memang handsome. Lepas tu, yang best, tangki dia memang sangat-sangat besar. Tak silap saya dalam 16 liter macam tu. Enjin dia memang yang berkuasa dalam segmen dia. Single silinder 368cc menghasilkan sekitar 38 horsepower dan 40 Nm torque. So kalau compare dengan lawan dia, Honda ADV 350, Zontes 368G ni jauh lebih berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa, features dia pun banyak sampai kami bagi tahu kebenaran pun kami kena ban. Nak buat macam mana kan? Harga dia pun best, 28,000 sahaja. Kami ada borak dengan wakil Zontes, diorang kata setakat ni dah dapat lebih daripada 5,000 booking dan lebih 1,000 lebih je baru deliver kepada pelanggan. Maksudnya yang baki 4,000 lebih tu, korang bersabarlah sebab motor ni memang sangat-sangat baloi. Jadi nombor 2 kita ada daripada Modenas, iaitu Kymco DTX 250. Jadi baru-baru ni Modenas ada lancar skuter ni sewaktu di Malaysia Auto Show 2025. Ya, Modenas merupakan pengedar rasmi jenama Kymco di Malaysia. Sebelum ni dia ada Kymco AK550. Jadi yang tu agak premium tu, harga dia lebih 60,000. Jadi mereka perkenalkan skuter yang lebih harga masuk akal sikit, segmen skuter adventure urban 250cc menerusi DTX 250. Cuma menariknya, diorang tak rebadge sebagai Modenas, mereka jual sebagai brand Kymco. Jadi orang akan rasa lebih up sikit lah beli motor skuter Kymco kan. Jadi enjin dia 250cc single cylinder, 22.8 horsepower dan 23.6 Nm torque. Jadi technically skuter ni dia lebih berkuasa daripada pesaing dia, iaitu Yamaha X-Max. Tapi Yamaha X-Max tu memang tak laju pun. Mesti korang marah kat komen kan? Tak ada, kami bagi tahu benda betul. Tapi X-Max tu dia ada kelebihan dia, kejap lagi kita sembang. Dan harga dia okay, not bad, hanya 22,500. Kelebihan skuter ni, tangki dia agak besar sebenarnya, 13.5 liter. Tapi itulah kalau nak compare dengan tangki lebih besar, SOM Husky ADV 150 dah 15 liter kan. Jadi kalau 13 ni pada saya okey-okey lah, masih lagi boleh pergi 300 km. Dia ada features yang bagus, especially wajib ada ABS dan juga traction control. Kebanyakan skuter-skuter moden, especially skuter maxi sekarang, ABS dengan traction control tu memang benda standard lah. Nombor 3, ni skuter saya kena cerita sebab saya accident dengan skuter ni. Bayangkan tengah media drive, saya boleh accident dengan skuter ni sebab minyak. Siap betul lah, pengalaman buruk di Sepang awal 2025. Jadi ini adalah Moda Sporter S. Yang ni semua orang kecoh, kata, depan dia macam Paninggali, ini skuter superbike lah,
skuter SBK lah. Kalau tanya saya, technically still a skuter, cumanya dia ada satu kelebihan. Okay, so dia skuter yang sangat-sangat sporty. Kalau brand-brand lain dia introduce skuter yang adventure lah, rugged lah. Yang ni dia memang skuter sporty. Jadi dia kuasakan enjin 250cc, 24.8 horsepower dan 22.5 Nm torque. Jadi dia memang sama juga, lagi power daripada X-Max. Cumanya X-Max ni dia lebih besar. Model Sporter S ni dia macam compact sikit. Kalau tengok daripada depan tak rasa pun macam skuter tu 250cc. Tapi kelebihan skuter ni, dia memang laju. Dia boleh pergi lebih 150 km sejam. 250cc single silinder boleh pergi 150 km sejam. Kami dah test sampai saya crash. Memang betul, memang kami dah test skuter ni. Dan kelebihan dia juga dia datang dengan twin disc. Segmen dia kebanyakan dia datang dengan single disc. Yang ni modal bagi terus twin disc. Siap ada ABS, siap ada traction control, siap ada screen TFT walaupun tak berapa nak clear sangat. Tangki dia pun okey, 13 liter dan paling best harga dia hanya 17,000. Dia datang dengan warna merah yang color macam ala-ala Ducati Panigale tu. Tapi kalau tanya saya suka yang color macam grey tu sikit, jadi tak nampak outstanding sangat. Okey, skuter ni pada saya memang sangat-sangat berbaloi. Cumanya korang kena take note dia punya suspension belakang memang agak keras, tapi seat dia selesa. Jadi kalau nak tambah selesa, korang tukar je dia punya suspension belakang tu. Seterusnya nombor 4, yang ni kita ada skuter yang saya rasa ramai orang tergila-gilakan lah. Memang kita orang buat artikel, semua orang akan baca, beribu-ribu orang baca. SYM ADX TG 400. By the time korang tengok video ni, memang motor ni akan dilancarkan. Sebenarnya motor ni akan dilancarkan 2 hari selepas video ni kami buat. Jadi korang tunggu je, boleh beli motor ni. Okey, kami dah test motor ni sebenarnya sewaktu kami terbang di Taiwan. Technically ADX TG 400 ni merupakan pemain baru bagi segmen skuter adventure. SYM tak pernah buat skuter adventure, yang ni kali pertama diorang buat. Jadi semua orang tahu brand SYM ni memang brand yang trusted, jadi korang boleh usah motor ni. Dia dikuasakan enjin single silinder 400cc menghasilkan sekitar 35 horsepower dan 37 Nm torque. So walaupun dia 400cc, cc dia lagi besar daripada zone test 3 dan 8G, tapi power dia rendah sikit. Tapi dia ada keunikan tersendiri. Pertama, dia skuter yang pakai rantai. Yang keduanya, enjin dia bukan duduk belakang macam skuter biasa, dia duduk dekat bawah main frame. Jadi enjin tu kalau korang nak servis dan sebagainya memang kena buka fairing tu. Jadi feeling bawa dia memang tak rasa langsung macam bawa skuter, lebih macam bawa motosikal biasa. Itu yang apa SYM cuba ketengahkan. Selain daripada itu juga, dia merupakan skuter pertama dunia yang datang dengan swing arm aluminium. Yang tu memang agak rare. Selain daripada itu juga, ini merupakan skuter pertama daripada SYM yang ada off-road punya mode. Jadi motor ni memang boleh main off-road. Cumanya rim dia tak silap saya saiz 15 tak silap saya. Jadi nak main off-road tu kalau setakat macam nak elak bumper lalu atas tanah sikit, cukup lah. Okay? Jadi harga dia berapa? Video ni dibuat sebelum hari pelancaran, tapi kami korek-korek rahsia dapat daripada info sana sini. Kami diberitahu harga dia adalah sekitar 29,000. Maksudnya betul lah bawah 30,000. Jadi SYM ADX TG 400 ni memang sangat-sangat baloi. Bang, semuanya skuter yang besar-besar atas 250cc, yang kecil-kecil yang nak saing-saing NVX tak ada? Ada. Ni nombor 5, kita ada QJ Motor AX 200S. Yang ni pun sama, kami buat video ni 2 hari sebelum dia dilancarkan, tapi kami tahu harga dia berapa. Jadi skuter ni sebenarnya saya rasa antara pemenang baru lah bagi segmen bawah 200cc. Sebab apa? Okey, jadi pertamanya skuter ni di brand daripada QJ Motor. Walaupun nama dia AX 200S, tapi dia hanya dikuasakan enjin 175cc. Technically, ini merupakan skuter yang paling berkuasa, paling enjin yang paling besar bagi segmen yang nak bersaing dengan skuter seperti Yamaha NBX 155. Dia menawarkan 18.1 horsepower dan 15 Nm torque. Memang power. Kalau compare dengan NVX memang kena tinggal belakang lah, melainkan korang korek dia punya mangkuk dan sebagainya. Features dia pun bagus. Dia ada ABS, traction control. Itulah dia yang kelebihan daripada jenama-jenama daripada China ni. Memang semuanya datang dengan ABS dan juga traction control secara standard. Tangki dia besar. Yang ni memang dia big. Dia datang dengan tangki 10 liter. Jadi dia saing-saing dengan Aveta Nova 160. Okay? Tapi yang paling best, walaupun dia skuter 175cc, power dia tinggi, tangki dia besar, features dia banyak, harga dia hanya 7,888, bawah 8,000. Memang tak masuk akal. Skuter ni juga korang boleh pergi usah dekat market sekarang.
Seterusnya nombor 6, kita ada SYM Husky ADV 300. Kalau korang rasa SYM ADXTG 400 tu macam mahal sikit, dia ada yang bawah dia, SYM Husky ADV 300. Nak bawah lagi, ada yang versi 150cc, tapi itu dah lebih setahun dilancarkan. Jadi SYM Husky ADV 300 ni sama juga, walaupun nama dia 300 tapi dia dikuasakan enjin 278cc single cylinder, menghasilkan sekitar 25.8 horsepower dan 26 Nm torque. Skuter ni design dia memang cantik, dia punya seat pun memang selesa, besar pun besar, taklah kecil sangat. Tapi kekurangan dia, jadi korang nak pakai motor ni, korang kena ada B-Full lah. Jadi itu je yang membuatkan ramai macam nak beli ke tak Husky ADV 300 ni, atau terus pakai 368, 400, 500, 600cc. Tapi specs dia okey, datang dengan ABS, traction control, screen TFT dia pun cantik, dan kelebihan dia of course, dia datang dengan tangki yang sangat-sangat besar, 16 liter. Bagi skuter 300cc, tangki 16 liter memang satu kombinasi yang bagus. Maksudnya dia boleh pergi lebih daripada 350 km. Nombor 7 ni, saya rasa ini adalah skuter yang sangat-sangat underrated di Malaysia. Hanya mereka yang beli skuter ni, pakai skuter ni, tahu betapa bagusnya skuter ni. Jadi kita ada W Moto RT3S. Jenuh nak sebut. Standard pekak skuter ni, dia boleh pergi lebih laju daripada Yamaha X-Max. Macam mana saya tahu? Sebab rakan media saya daripada Fastlands, Anwar Norik, dia ada X-Max, dia ada RT3. Dan dia kata memang RT3 ni bila dia banyak guna highway, RT3 ni jauh lebih laju. Saya pun impress sebenarnya. Yang paling best, seat belakang dia tu sangat besar. Dia boleh ikat luggage bag yang untuk letak racing suit tu bawa pergi Sepang. Memang dahsyat. Memang skuter tu besar, selesa, laju, design pun okey. Memang sangat-sangat underrated. Power dia 23 horsepower dan 22.5 Nm torque. Bagi skuter 250cc, itu adalah angka kuasa yang pada saya memang sangat-sangat relevan. Tangki dia pun gedabak 17 liter. Features dia pun banyak. TFT screen ada, ABS ada, tire pressure monitoring system atau TPMS pun ada. Jadi untuk harga hanya 17,000, skuter ni memang sangat-sangat berbaloi lah. Tapi hari tu kami ada pergi Chongqing, kami ada nampak versi yang lebih upgrade, iaitu W Moto RT4. W Moto ni sebenarnya dibina oleh Zonsen, tapi jual dekat Malaysia dia rebadge sebagai W Moto oleh pihak Enforce. Skuter ni memang sangat-sangat underrated. Seterusnya nombor 8, kita ada skuter yang paling rakyat Malaysia tergila-gilakan. Saya tak tahu kenapa, tapi memang skuter ni sangat-sangat selesa lah. Kita ada Yamaha XMAX 250. Bang, skuter dia lama ada kat Malaysia lah, saya mention dalam video ni. Nampak sangat korang tak pergi Malaysia Auto Show. Sebab baru-baru ni, Honor Yamaha Motor telah pun melancarkan Yamaha XMAX 250 generasi terbaru. Jadi apa yang lain dekat generasi terbaru ni? Dia dah upgrade beberapa benda. Sekarang dah datang dengan electronic windshield, dia datang dengan TFT yang kedudukan dia dah baru. Sebelum ni dekat atas bawah macam ni susah nak tengok sebab atas digital, bawah TFT. Sekarang dia buat sebelah-sebelah. Jadi bila korang nak guna dia punya navigation system dan sebagainya, jauh lebih mudah nak tengok. Dia juga ada ESS. ESS ni saya tak faham sebenarnya. Bila pergi pelancaran tu, sekarang skuter ni dah ada ESS bang. ESS tu hanya emergency stop signal. Maksudnya bila korang stop, kalau emergency brake dan sebagainya, dia akan ada double signal tu akan menyala. Jadi bila cerita features tu macam wow sangat, saya pun tak berapa nak faham lah. Tapi tak apalah, XMAX 250 ni pada saya masih lagi champion skuter maxi 250cc. Enjin dia masih lagi sama, Yamaha tak ada usik. Jadi kuasa yang dihasilkan model sebelum ni masih lagi sama. Tapi yelah, korang bukan peduli pun, beli sampai dekat 30,000 terus keluar kedai, bawa pergi hantar modi, up spec, korek lubang lah, apalah. Kenapa korang tak pergi beli motor yang lagi power je? Tambah ribu-ribu, rugi. Seterusnya nombor 9, kita ada QJ Motorford 350. Saya ingat lagi, saya datang dia punya hari pelancaran di Malaysia Auto Show 2024. Skuter ni pada saya memang salah satu skuter yang sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat underrated. Sebab apa? Dia motor 350cc tapi harga 250cc. Enforce jual hanya 23,000 sahaja. Dia menawarkan 33.8 horsepower dan 35.2 Nm torque. Kalau nak tahu, layout engine tu sama dengan yang diguna pakai pada BMW C400X dan C400GT. Tapi bukan nak kata QJ Motor yang buat engine tu, sebab engine bagi dua skuter BMW tu dihasilkan sepenuhnya oleh pihak Lonqin. Tapi dekat China kita tahu mereka ni selalu kongsi blueprint dan sebagainya. Jadi blueprint QJ Motorford 350 ni memang
sama. Tangki dia 14 liter, which is not bad pada kalau tanya saya, sebab korang masih boleh pergi sampai 300 km. Features dia pun banyak. Ada ABS, dia ada TFT screen, TPMS atau tire pressure monitoring system, dia ada dashcam depan belakang, dan yang best dia pakai sistem keyless. Keyless dia pakai card NFC. Rasa macam canggih. Kalau tak boleh beli Tesla, beli dia pun jadilah. Dan akhir sekali, nombor 10, kita ada Arik 318 GT. Arik 318 GT mesti ramai. Bang, apa benda ni? Skuter brand apa ni? Pada mana ni? Tak dengar pun. Korang tak baca artikel, kita orang tulis buat penat je. Jadi, ini adalah skuter terbaru tawaran Enforce. Arik ni memang merupakan jenama baru. Kalau nak tahu, dekat China, Arik ni sebenarnya jenama yang menghasilkan skuter yang premium. Yang bestnya kalau korang nak tahu pasal 318 GT ni, nama dia 318, mungkin korang akan kata, oh ni enjin dia 318 lah. Tak, enjin dia 330cc, single cylinder, menghasilkan sekitar 28.8 horsepower dan 31.8 Nm torque. Cuba tengok, cc dia 330 dengan horsepower dia. Macam pernah dengar kan? Sebab enjin dia, enjin sama yang digunakan pada Honda Forza 350. Ya, memang layout dia, blueprint dia, configuration dia, parts dia sama yang diguna pakai pada Forza 350. Tapi 318 GT tu mana datang pula nama tu? 318 tu sebenarnya nama highway dekat China. Owner Arik ni, dia suka guna skuter ni lalu highway tu. Highway tu memang highway yang antara yang terpanjang lah, lebih 5,000 km. Jadi lepas dia dah pakai skuter ni, dia kata kita terus ambil nama highway ni letak pada skuter ni. Biasalah China kan, apa saja yang dia nampak, itulah yang dia ambil buatkan nama motor ke nama kereta dan sebagainya. Hari tu tak silap, apa J2 Dashing, nama deodorant pun boleh pakai jadi nama kereta lah. Buat macam mana kan? Top speed skuter ni dia boleh pergi lebih 150 km sejam. Spek dia pun best, tangki 16 liter, dia ada ABS, TFT, dashcam, TPMS. Kalau banding dengan skuter-skuter daripada Jepun, Continental dan sebagainya kan, memang semuanya dibezakan dengan, walaupun skuter Continental Jepun ada ABS, TFT, tapi China dia menang. Dia mesti ada dashcam. Jadi korang tak perlu nak mount GoPro ke sambil bawa rider ke apa semua kan. Memang benda ni datang secara standard. Okey, itu 10 motosikal atau skuter baru yang korang boleh check out dekat pasaran di Malaysia. Semua tu dah ada dekat dealership masing-masing. Memang semua tu adalah skuter baru yang korang boleh beli hari ini. Kalau tanya saya, kalau korang cari yang affordable, saya recommend lah macam W Moto, RT3 dan sebagainya. Memang sekarang pasaran skuter memang sangat-sangat meriah. Daripada yang harga RM30,000, sekarang RM17,000, RM18,000, bawah RM20,000 korang dah boleh dapat skuter Maxi 250cc. Cakap pasal skuter Maxi 250cc, lah bang, abang pakai baju Aveta tak cerita ke pasal skuter Aveta? Nak cerita lah, jadi kita sediakan slot khas sikit, kita masukkan dalam senarai tu, kan? Padahal dia orang tak bayar pun. Jadi seterusnya kita ada Aveta Vanguard 250. Aveta Vanguard 250 ni kalau tanya saya memang skuter yang sangat-sangat menarik. Sebab selain daripada harga dia yang hanya RM14,000, RM15,000, features dia pun bagus. Tapi baru-baru ni kami dapat info, ada kenalan di TikTok, dia buka CVT tu dan dia semak, rupanya dia pakai CVT yang sama dengan Vespa 300cc HPE. Vespa yang harga RM35,000 tu rupanya yang sama guna pada Aveta Vanguard 250. Jadi Aveta Vanguard 250 model Sporter S ni kedua-duanya dikuasakan enjin yang sama. Jadi kalau nak risau pasal parts tu, saya rasa disebabkan ramai yang pakai, kita ada dua model berbeza yang pakai enjin sama, saya rasa masalah alat ganti tu tidak akan berlaku. Tapi yang paling best, selain daripada 10 senarai yang kami cerita ni, akan datang ada lebih banyak lagi skuter baru yang akan masuk Malaysia. Tapi yang tu kita akan buat dalam video yang lain pula, sebab saya dah penat, saya dah lapar, saya nak makan nasi lemak. Jadi itu saja yang kami boleh kongsikan dalam video kali ini. Seperti biasa, jika ini kali pertama saya akan Jadi jika ini kali pertama di singgah channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang lonceng, serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan lagi satu, tolonglah baca artikel kami. Saya yang tulis tu penat, kami tulis. Okey. Jangan. Yang tu kita pakai. Jadi mana?